Rasulullah. Saya bunyi kat dalam kepala ni. Kaulah pelangi di penghujung megah, menggapai langit tak pernah lelah. Alhamdulillah. Dia selalu macam tu lah. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Sebab kita tak tahu hidayah ni kan. Macam kita orang punya tempat ni. Kita orang punya tempat ni pula. Sebab kita orang duduk sebut Masya Allah. So what is Masya Allah? Masya Allah meaning like amazing, something beautiful. It's like a wow. Okay. So suddenly hari tu scenery cantik sangat atau langit cantik sangat. This is double Masya Allah. Sebab terlalu cantik. Double Masya Allah pun boleh lah. Jadi yang penting diorang ni bila jumpa je Masya Allah. So kita tak tahu kan, kita cuba sampaikan dakwah je, tapi Allah juga yang akan meletakkan hidayah. Lepas tu kan dia banyak suruh saya ajar dia pasal zikir. Dia cakap apa lagi zikir yang kamu tahu, ajarlah dia. Lepas tu dia senang nak hafal. Lepas tu dia akan type, dia akan susah type kan. Lepas tu dia kata ajarlah lagi arah dia kata. Lepas tu dia kata ajarlah lagi pasal dia surah-surah ke, zikir-zikir yang selalu orang Islam suka. Dia cakap baik. Saya cakap harap-harap dapat hidayah. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami semua yang musafir ni ya Allah. Tak, diorang suruh akak selawat lagi. Ya Allah. Amin. Netizen suruh akak dengan Wani selawat lagi. Cepat, come on. Okay. Lontarkan suara itu. Sudah pun bersawang. Lama tak buat show kan? Ya. Betul lah juga lama tak buat show. Okay, so kita show off dulu. Sekejap kita show off sekejap. Selawat apa Thank you very much. Ni ke yang Allahumma salli ala sayyidina. Oh, kita cuba. Kami cuba tak cuba practice ni. Itulah, diri pun takut tersilap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila ada orang screen recording, kita duduk selawat, apa tu? Ada. Tengah berhempas tugas. Bismillah. Cepat selawat. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Tahu. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia tahu selawat ni ke? Dia tahu. Tu dia ikut. Sikit-sikit dia ikut. This is okay. We want to share. The song is Come Zikir. Come Zikir. Go. Zikir. The zikir will included with the music. Ready? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya bunyi kat dalam kepala ni. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. Sorry, salah lirik dah. Soalnya kaedah tapi kaedah cecah macam aku dah lirik dah lain lah. Cecu kat luar ni cecu sangat. Oh, Masya Allah. Tak. Orang cakap ni nak 99 nama Allah. Al-Ma'usnah. Masya Allah. Very fresh je ya. Wah. Netizen ni aduh. Netizen satu. Yang adik yang pilayan semua netizen tu pasal apa tak tahu. Ingat kita ni tahu semua. Tak apa. Kita
Kita ni lah. Kita apa? Tak tahu lah. Dan bila dia suruh terus ni lupa pula. Dia ada banyak version. Tapi takut. Buka sini lah. Satu. Mami macam dengar konsert, dia orang kata. Macam dengar konsert. Okey, siapa kat sini nak dengar konsert daripada Adele ni pandai nyanyi sebenarnya. Suara dia sedap. Betul, dia duet Okey dengan Kak, macam ni. Masya-Allah. Macam ni kalau Kak Jah dengan Wani sekali lagi payung lagu yang nak release tu. Okay. Sekarang ni kita orang sebab ni dah viewer lain dah ni dah orang lain. Sebab kita kita orang bertahun-tahun disuruh untuk menyanyi, jadi kita nak release tension, jadi kita pass on you whatever you want to do with your it's called bakat apa Talent. Your talented. Okay, you are very talented. Whatever you want to puisi or you want to pass, pause. Okay, 1, 2, go. You. Okay, this is go. Mic with the Nur. Okay. Mana satu ni lah. It's okay. Kita. I'm moderator. You go. You are my guest now. Go. Wow. So I want to guess what? Okay. Bukit tak ada. Lagu tu lagi sekali. Okay. So start daripada awal lah. Boleh? Ke buka lah sikit kot. Okay, ini adalah lagu terbaru Kak Jah dengan Wani tau. Jadi korang kena dengar betul-betul Dia tak lama lagi nak release, lagi seminggu. Kita akan ada exam untuk lagu ni insyaAllah ya. Muka Kak Jah. Ikan pause yang part yang okey sikit. Okay. Barulah. Nak juga. So apa tu namanya, lagu ini kita akan adakan exam kepada semua orang. Yes. Jadi kita punya moderator kita akan tanyalah baik-baik lirik dan mungkin akan suruh kalian menyanyi sekali. Latazan ke? Latazan ni memang ada. Kenapa je gitu? So masih ikat online lagi. Macam ni Kak je kena stop cakap jap. Tak okey. Tak dengar? Nyanyi kot. Nyanyi je lah. Okay. Nak mula daripada apa? Engkau melangkah tanpa bicara, wajahmu tenang, jiwa membara. Tak perlu megah, tak minta tara, memeluk jiwa yang hilang arah. Engkaulah cahaya. Tinggi ya sebenarnya. Tinggi punya bila suara di lautan dia kena rendah sikit. Engkaulah cahaya di ufuk terbuka. Bersinar damai, lembut menyapa, di tiap nadi mengalir terus berani mengukir takdir garis yang tertulis. Engkaulah pelangi di penghujung megah, menggapai langit tak pernah lelah. Setiap debar degup teguh kau melangkah, mengharap salah, lirik dah salah lah. Semuanya cerah, mengukir takdir. Tadi nampak ada orang request Latazan. Lagu Latazan ni kita orang Kak Jah waktu tu dekat Gazi. Itu lagu Kak Jah juga pada Latazan 2012. Itu memang khusus untuk G. Cuba tak pernah dengar. So waktu tu duduk dekat satu masjid ni, and then khutbah tu khatib cakap tentang la tahzan innallah ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. So waktu tu lah Allah cetuskan idea untuk buat lagu la tahzan. Masa tu Ika form 3 kita tulis lirik bersama lagi. Okay. Wow, hebat Ika. Shake head.
Oh, kan filter. Letaklah. Okey. Menjejaki kaki di bumi Gaza, terasa bagaikan di syurga maya. Mereka tidak pernah kenal berputus asa. Mereka kata Allah tetap bersama kita, walau di mana jua kita berada, selagi kita terus berada di jalannya. La tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Pasal apa? Kita mereka tidak pernah berputus asa. Tidak kira ibu, ayah dan anak-anak mempertahankan bumi tanah Islam, berkorban seluruh harta, jiwa dan nyawa. Ayo bangkit dari tidurmu yang lena. Takkan kita hanya berdiam saja. Siapa Tuhan kamu? Siapa guru kamu? Apa pegangan kamu? Apakah jalan hidup kamu? Begitulah lagu La Tahzan. Masya Allah. So boleh tengoklah dekat Masya Allah. Tak, dia orang ni main request je lagu. Lagu Sumayyah lah, lagu apalah, Ramlah lah. Macam-macam dia request tak Kak? Memang kita Orang bagi Kak Jah dengan Wani pause, baru dia orang nyanyi. Bagi pause. paus. Kat sini tak tahu ada ikan ke tidak pausnya. Debu-debu Tak semua. Zanzalan. Oh. Kum zalzil zalzala. Qum zalzil zalzala. Qum zalzil zalzala zalzil. Amna Israel. إنهم وهن ووهم ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم إنهم وهن ووهم ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه الشهم زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا bangun dan gegarkanlah, bangun dan gegarkanlah, bangun dan gegarkanlah, gegar keamanan Israel. Okay dah. InsyaAllah. Haus dah ni. Haus. Air dah lah tak boleh minum banyak Haus pula lagi. Itulah. Zizi ada tadi petang tadi kita orang sempat live. Tapi mungkin internet dia. Internet dia. Dia ada live dengan dia. Alright. Banyak budak damai. Kak Jah dengan Wani menyesal ke masuk live saya? Masya-Allah. Aja kena nyanyi je. Pendapatan. Sesaat kemudian pendapatan sebulan. Agak-agak besok nak join lagi tak live? Boleh dengan syarat Adele pula nyanyi. Yeah. Berbuih kat mulut. Takut sakit balik Alhamdulillah. Esok kita live awal sikit lah sebelum gelap. Esok kita live awal sikit sebelum gelap. Dalam tengah hari kan, pukul 3 kan, pukul 12 ke. Dalam tengah hari Tengah hari. Awas. Memang.
Sebelum Sebab gelap. time tu memang saya buat je ada berapa jam? nur. Malam saya tak pernah buat ni, kali pertama saya buat malam. Oh ya ke? Oh, begitu. Biasanya malam saya buat untuk intercept je. Begitu ya. Oh, baiklah, kita tengok. Nanti kita rajin-rajin macam biasa. Okey. Alright lah korang. Lama sangat dah ni. Takut kita orang kena satu internet. Betul. Lagipun malam ni kita dah kena bertugas kan, nak kena tengok langit. Ya. Langit luas terbentang. Okey. Okeylah. Kita minta diri dulu lah Terima kasih Kak Ja, Wani. Terima kasih hiburkan semua viewer kita. Terima kasih menghiburkan kita Terima orang. join live. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Lepas tu? Okay korang, itulah dia yang mana yang tanya pasal Kak Ja, Wani semua mana. Dulu pun tak ada ni. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Seandainya terkasar bahasa, tersilap kata, maafkan saya. Terima kasih yang kongsi rezeki dengan saya, yang komen-komen teman saya live, yang tag screen dan share saya punya live. Terima kasih banyak-banyak. Sebab saya kena bertugas bawa kapal pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok.